Target 1 gram emas dalam setahun. Target 100 gram emas dalam masa 1 tahun, ramai yang fikir ianya mustahil, tetapi sebenarnya ia adalah mudah dicapai dengan strategi yang jelas. Apabila kita pecahkan kepada 12 bulan, anda boleh letakkan target untuk menabung sekitar RM4,800 sebulan. Atau jika dipecahkan lagi, sekitar RM1,200 satu minggu. Bagi sesetengah orang, jumlah ini nampak besar, tetapi untuk usahawan, profesional berpendapatan tinggi ataupun mereka yang serius mahu membina aset yang kukuh, angka ini sebenarnya realistik. Bezanya, tanpa disiplin, duit itu akan terus habis pada gaya hidup, kereta mewah, makan luar ataupun perbelanjaan yang tidak menambah nilai. Dengan akaun JAP, anda boleh tukarkan sebahagian keuntungan bisnes ataupun sebahagian pendapatan terus kepada emas secara konsisten. Tukarkan RM1,200 ke dalam grab emas dengan kenaikan harga emas secara purata 10% setahun. Selepas 52 minggu, anda akan capai target simpanan 100 gram emas. Dan yang paling penting, emas ini adalah aset sebenar, bukan angka semata-mata. Dengan disiplin, 100 gram emas setahun bukan lagi mustahil, tetapi sasaran yang boleh dicapai oleh sesiapa sahaja yang benar-benar serius mahu melindungi dan membina kekayaan. Untuk bermula, anda boleh isi borang sign up di bio saya ataupun PM untuk saya bimbing anda dalam cara dan langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda.